Kenapa nak kena renovate makam Habib Noh? Aku tak renovate kubur dia. Kubur dia tak ada kacau pun. I'm going to see this one the first time after nearly 1 year. Setiap makam mesti ada cerita mistik, cerita supernatural. Bahawa sekarang ni Habib Noh ada dekat sini, dekat dalam. Oh, heavy. So sekarang masjid dah open fully. Makam Habib Noh, Makam insya-Allah lah, makam ni dah alhamdulillah dah about 85%. Kita punya perjanjian dengan jemaah is about October to buka. Tapi I like to say to the people out there lah, you know. Viewers You know how hard for us to have this makam renovated. It's about 40 over years before it was renovated again. So after that we do this for the jemaah out there. Sabarlah. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan makam ni dah ni. So kalau kita delay sikit tu because of make sure to make it things better. So when people ziarah people will see, oh alhamdulillah, whatever the effort that whatever money yang diorang dah taburkan, whatever diorang punya doa semua Allah Ta'ala dah kabulkan. So jadi kita pergi sana more on the safety of the place. Okay, mari kita masuk ke kawasan makam. Okay lah. Ini kawasan makam lah ni. Ini makam Habib Abdul Rahman. Yang kita nak renovate dah. So, saya cakap sikit tentang Habib Abdul Rahman ni. Ini dia punya ni kita just touch up. Ini semua lama punya. Kita semua just touch up balik lah. Nanti mungkin the glass tu kita akan tukar lah. Ini semua dalam kita punya kontrak lah, kita akan tukar. Ini Habib Abdul Rahman. Dikatakan sepupunya Habib Noh. Tapi the new research mengatakan sepupu yang kedua ke ketiga Habib Noh. As I say again just now, about 85% nak siap kan, about 85%. So, inilah tengah masih ini lagi kan. Dia punya color konsep, kalau awak tengok kat luar dan awak tengok kat sini, kita try our best to take color konsep Masjid Nabawi. InsyaAllah lah, tak boleh cakap 100%. Tapi color code dia punya apa-apa, kita take that konsep lah. Wah, alhamdulillah. Diorang baru buka scaffolding. Boleh nampak dulu all the way dah berapa bulan scaffolding, nampak? Bila orang datang, orang cakap, alamak, kenapa lah ini nampak sakit mata. Okey, untuk pengetahuan semua, kita mesti ada ni. Sebab selama 40 tahun, tak ada orang boleh access to the apa? To the roof. No one can access to the roof. Tak ada orang boleh access. Jadi apa jadi? Kita kena buat ni walaupun sakit mata. This is more on our staff to access. Kalau apa-apa yang berlaku kat atas kan kita boleh ni. Ini bila time diorang create. Ni zaman dulu punya ni. So this one I told them not to touch lah. To refurbish, kasih balik cantik. So ini dia dulu punya. So kita nak preserve lah. Apa yang kita boleh preserve, kita preserve lah. I'm going to see this one the first time after nearly 1 year. So saya nak baca Fatihah dulu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahibil makam. Assalamualaikum ya Habib Noh bin Muhammad bin Ahmad bin Idris Al-Habsyi ya Hayyu. Kenapa nak kena renovate makam Habib Noh? Aku tak renovate kubur dia. Kubur dia tak ada kacau pun. Dia punya fasad, fasad. Sekeliling kan nak also for safety also. Safety kan. Kalau macam ada apa? False ceiling jatuh. Kalau kepala kau kan dah nanti kau calon kita nak check balik, nak kena wiring dapat pun tahu dah apa semua, nak kena so people kena faham tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ni masya-Allah, ya Allah, ni first time saya tengok ni.
Ni first time saya tengok ni without scaffolding. Oh, Masya Allah. Ini semua ni, awak tengok ni, ini first time kita buat motif, Islamic motif dengan Asmaul Husna. Tu ada Asmaul Husna kat situ. Asmaul Husna. Ini pun kita nak kena minta approval lah for this. Alhamdulillah was approved. So we have this Asmaul Husna on top there. Tentang makam Habib Noor ni, kita tak pegang, kita tak buat apa-apa. Kita never do anything. Kita never do anything. So Rojak, kita nak cantikkan makam, cantikkan kubur, bukan. Habib Noor punya whatever he is already that. Cuma kita nak protect the place daripada pecah ke apa. So kita taruh papan. Kita taruh papan. Jadi dia punya kubur tu kat dalam, jadi kita taruh papan. Jadi kalau apa-apa jadi pun tak effect dia punya apa? Dia punya kubur lah. So this is the thing lah. So nanti dah habis semua, nanti diorang akan buka balik. So cuma kawasan ni, fasad ni yang kita buat. Ni dah banyak pecah-pecah, air dah mengalir daripada atas. Ada banyak false ceiling lah, banyak lah. So kita buat balik lah. Setiap kali lah datang ataupun naik, jejakkan kaki dekat makam Habib Noor ni seperti merasakan berjumpa dengan seorang raja. Bukan sebarang raja, tapi raja yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk-makhluk yang lain juga, manusia mencintainya. Ada satu perasaan yang mungkin sukar untuk digambarkan, diungkapkan lah. Betul. Saya sendiri, walaupun dalam keadaan gini, satu orang yang sangat kuat, dan perasaan saya pun bercampur bau jugalah. Saya rasa humble, dan saya juga rasa macam bangga ada seseorang yang sangat berpengaruh kat Singapura ni, yang jaga sangat masyhur lah. Haji Khalid pula macam mana? King, awak jumpa King, awak jumpa Prime Minister macam mana? Awak jumpa Presiden macam mana? Macam gitulah. Pasal this is a chosen. See dalam setiap negeri tu ada kabinet. Bagi saya ni, wali-wali Allah ni, Allah punya kabinet. Betul. Allah punya minister. I believe that way. Okay, so Habib Noor ni salah satu orang yang disayangi Allah lah. Saint, the saint of Allah, the saint of Allah. I believe this, and most of kita believe this. So coming here, whenever I come here for me to see time renovation, tengah orang tak ada datang, kita boleh tengok kan, kita doa lah, kita tengok macam mana Allah pertahankan kemasyhuran Habib Noor. Allah Ta'ala pertahankan kekasih dia. Macam-macam usaha nak buat tempat ni dah nak be remove apa, tapi kat sini kita jadi macam tadi Ustaz cakap, kita jadi kecil lah. Kan humble Jadi humble. Buat yang just now you say, kita become very humble. Setiap makam mesti ada cerita mistik, cerita supernatural. Ada tak Haji Khalid mengalami salah satu cerita yang pada Haji Khalid, ni macam ni misteri ke, ni mystical ke? Cerita saya ke cerita orang? Cerita orang lah. Ada satu orang datang cerita dengan saya, ni orang cerita lah. Kita mana bisa, kita nak cakap kau bohong, mana boleh kan? Betul. Dia cakap ada kat sini, dia tengah duduk ni, dia zikir, suddenly dia termasuk bawah. Macam-macam orang punya, Allah mungkin nikmat. Dia cakap bohong ke apa tu hak dia, tapi dia bercerita, kita dengar, Masya Allah. Tangga ni yang ada 44 step, 42 step, 43 step, ini pun salah satu sampai hari ni. Kita nak kena percaya tau, tempat-tempat ini macam-macam tempat awliya-awliya ni, bukan kita seorang, bukan kita je manusia yang visit. I believe. Because I myself. Ada satu masa tu waktu maghrib. So bila diorang tutup makam ni dalam pukul 6.30 selalu. So waktu maghrib saya naik atas, saya kat sini, saya naik atas, saya check. So saya check, saya buka, saya nak baca Fatihah. Saya nak masuk Fatihah, kiri kanan saya orang masuk. Saya memang nak, maaf cakap, saya nak cabut dah. Betul, saya baca waktu maghrib kan mana belum gelap lagi sangat. Betul. Kiri kanan orang saya orang masuk. So ini semua nak cakap dengan orang yang boleh percaya, orang tak nak percaya, tak kisah. Tapi bagi saya, apa yang saya diajar, tempat-tempat ni macam bukannya was not visited only by kita. Ada jin Islam, malaikat Allah. Ada beberapa kisah lah yang berlaku kepada salah seorang daripada staf masjid yang masih ada lagi. Oh, legit ni. Jadi ada rombongan
daripada Indonesia datang ziarah kepada Habib Noor Al-Habsyi. Jadi salah seorang daripada rombongan itu ada seorang kiai, orang soleh. Jadi kiai itu beritahu kepada staf itu yang pada ketika itu isterinya baru mengalami keguguran anak. Jadi bila orang ada bikin maulid dekat luar sini, jadi bila orang baca maulid mahallul qiyam tu, sampaikan salam kepada Nabi SAW, dipanggil staf itu, kemudian pengerusi juga dipanggil, kemudian diberitahu bahawa sekarang ni Habib Noor ada dekat sini, dekat dalam. Heavy. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun hadir. Kiai itu orang soleh, dia pegang belakang staf, salah seorang staf itu lelaki lah, dia pegang, nanti insya-Allah akan lahir daripada kamu nanti insya-Allah anak yang soleh, yang mana insya-Allah akhlaknya, keadaannya seperti Habib Noor Al-Habsyi. Dari staf waktu itu dia tak beritahu siapa-siapa pun tentang keguguran. Dan alhamdulillah selepas itu staf itu dia berangkat pergi umrah. Selepas ketika dia melaksanakan umrah, diberitahu, dapat berita bahawa isterinya hamil. Jadi boleh anda bilang siapa stafnya? Boleh anda bilang? Boleh anda bilang? Orang inilah orangnya. Inilah orangnya. Apa nama tuan-tuan, apa nama anak ustaz? Muhammad Noor. Okay, sekarang ni kita semua berada dekat kawasan ataupun area library Syed Isa bin Muhammad bin Sumit. Jadi Syed Isa Muhammad bin Sumit ini adalah mufti, former mufti kita yang baru saja meninggal dunia. Secara ringkasnya, buku-buku ini diberikan ataupun diwakafkan di Masjid Adim Saleh, Maqam Habib Noor, sebab salah seorang daripada keluarga mufti. Jadi beliau ni sering datang ke masjid ini dan juga ziarah Habib Noor Al-Habsyi. Beliau bernama Syed Isa Naqib. Antara kitab-kitab ataupun buku kat sini, apa yang paling menarik perhatian Ustaz sendiri? Okay, dari kalau mengikut pandangan peribadi, banyak buku-buku yang menarik, tapi yang teristimewa lah boleh saya kata, buku yang istimewa adalah buku-buku karangan daripada ahli keluarga Syed Isa bin Sumit itu sendiri, yang datang daripada Hadramaut lah ataupun daripada Yaman. Jadi di sini kita ada satu sudut yang mana semua kitab-kitab ini adalah karangan-karangan daripada ulama Ba'alawi. Kita nak, memang maktabah ini memang awal niatnya diletakkan di sini untuk masyarakat, khususnya penuntut-penuntut ilmu yang nak menambah ilmu. Sebab apa? Ada reference yang mungkin susah ataupun sukar untuk dapat dekat luar, dan insya-Allah mereka boleh dapat dekat sinilah. Untuk masa sekarang, buku-buku yang ada di sini hanya berada di sini, jadi dia tak macam library dekat luar boleh kita bawa pulang ke apa. Sebab CIC Jadi antara proses yang akan dikenakan adalah mereka harus daftar, kemudian mereka hanya boleh pinjam, kemudian diberikan semula dekat masjid. Tidak boleh bawa balik rumah sebab buku-buku ni adalah buku-buku yang rare. Jadi buku ni actually dia adalah daripada Habib Awad bin Hamid. Habib Awad bin Hamid ni adalah seorang ulama besar yang meninggal mungkin 30 ataupun 40 tahun yang lalu. Jadi beliau memberikan buku ini kepada Habib Isa bin Sumit. Jadi dalam kitab ini terkandung pelbagai macam faedah yang kita panggil rare-rare, yang jarang dijumpai lah. There is things that we still need to do. Kita ada lift. Tapi kita punya lift ni dah keput dah. Kita need to do back. That one kita akan collect dana lagi. So lift ni kita nak kena cari dana lah untuk lift ni. And lift is very expensive, you know. Platform lift. Jadi platform lift ni macam dia boleh masuk apa tau? That time 3 orang ke 2 orang. Tengok weight. That time pernah masuk 5 orang masuk. Setengah stuck. Habis kita punya staff tak tahu apa nak buat. Kena buka ni, habis tunggu by the time maintenance datang half an hour. Orang tu sampai semput dah. We want to change the lift lah. Because lift ni nampak ni open kan. People datang, people nampak.
Pasal makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kita yang dah berumur to climb the stairs, diorang ada sikit problem kan. Jadi kita need to change the lift lah. Habib Noor ni suka khalwat kat sini, khalwat. Macam mana Rasulullah khalwat dekat Gua Hira, dia suka bersendirian lah. Sendirian. So this is where Habib Noor punya ties dengan bukan non-Muslim. So Habib Noor dikatakan dekat temple ni, dia orang suka buat apa tau? Wayang kulit. So dia cakap Habib Noor ni salah satu dia punya Favorite ni. Ni hearsay. Hearsay. Semua orang cakap. Betul. And saya dengar cerita pula, when he came here, the bosses of the ni don't will tell to the staff, don't disturb him, let him be. So dia datang dia depan lah. Kata cerita orang lah. Dia tengok tak ada orang kacau dia. Dah habis, halas dah. So ini awak boleh ambil lah gambar ni, nampak ni. Alhamdulillah dapat ambil ni, nampak the whole thing, the whole place ni semualah. Ni semua dia punya projek. Tapi awak you see my hand you see my hand pusing gini. Tap kat sini, ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah. Air mati kat depan mata je. Jadi orang jaga Habib Noor turun sini, pap datang dekat. Dah dapat kemudahan Allah kasih. Kalau awak tengok kita punya atas ni dia punya ni square. Sama macam kat Mekah, square. Jadi air flow tu dalam wall. Dalam wall air flow dia. Jadi after 40 years corroded. Awak bayangkan awak kena pecahkan wall tau. So after that when kita do discussion saya cakap lah, why don't we put macam mana Mekah kat situ kan air keluar. So kita buat ni lah. Mula diorang buat besi tak tahu besi apa, saya cakap alamak. Rain chain orang panggil. Rain chain. So now diorang buat ni lah. Tapi ini awak kena tanya saya. Cik Khalid, ni macam mana ni kalau orang nak buat benda-benda khurafat? Ni ustaz kena buat kerja dia lah. Make sure tak ada orang buat benda-benda khurafat kat sini. Kita akan kontrol lah, kita akan jagalah. Potential ni. Potential ni. So when kita decide to clear the garden ini je saya cakap jangan buang lah. Nanti kita nak buat. So di garden ni it will cost us money. So kita tak ada dalam kita punya kontrak ni. So if people want to sponsor kan, kita want to do the garden Habib ni garden. So I want to make sure tanaman ni yang boleh ada hasil. Betul. Tanaman dia yang boleh bermanfaat pada orang. So Habib ni dalam waktu muda ni dia suka kasih orang apa? Makan, tolong orang. Sedekah. Sampai sekarang tahu satu Habib cakap, ada Habib cakap orang yang dah mati kasih orang hidup makan. Aku cakap apa benda ni, apa cakap rupanya sampai ke sekarang orang hantar makan. Makan tu jangan salah lah, bukan sajian. Banyak orang yang tak suka makan cakap ini sajian, ni konsep. Hantar kita pun alhamdulillah kasih jemaah makan. Ni orang punya niat nak kasih. Kalau tak habis kontak kita lagi. Jemaah makan. Dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.